Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 3 BH. Ya, betul. Kelas Bidayah tu Hidayah. Tahu dah masuk ke apa? Tahu Bidayah tu Hidayah. Permulaan Hidayah. Okay, alhamdulillah. Jadi ini masuk Ustaz dah kan? Betul tak? Takut salah. Okay, semua bagi ke hari ni? Semua bagi. Okay. Siapa sakit, tak sihat, bayar ke Ustaz eh? Ya. Okey, dah sama. Okey. Kau keluar buku teks. Okey. Ada kadang? Ada. Buku teks hilang. Macam mana boleh hilang? Awak tinggal rumah? Awak nak suruh siapa baca kat sini? Okey, baik. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, Ustaz hari ni berhajat nak mengajar awak pendidikan agama Islam eh. Ustaz ajar agama Islam eh. Agama Buddha Ustaz ajar. Betul. Okey, jadi hari ni kita belajar fiqh kan. Fiqh ni maksud dia? Maksud dia fiqh. Berkaitan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Dan hari ni Ustaz nak masuk tajuk jenis-jenis zakat. Okey. Zakat ni ada berapa? Sebelum tu kita nak jelaslah ke awak semua. Awak ni pun dah belajar dekat tadika, boleh. Jadi bila dia tiga ni awak bukan belajar benda-benda biasalah. Benda tu advance. Dah. Iaitu awak belajar tentang zakat. Ya, zakat ni bila awak bayar zakat? Bulan puasa. Dan bukan awak bayar. Ayah awak. Ayah dan ibu. Okey. Bila awak belajar zakat ni kan, awak Ustaz nak awak tahu pengertian zakat. Yang kedua, awak kena tahu jenis-jenis zakat. Dan yang terakhir hikmah menggunakan zakat. Okey, asalnya kita baca objektif pembelajaran maknanya bila habis tajuk dan topik ini dah kan? Awak akan boleh menyatakan maksud zakat. Mengenai pasti jenis-jenis zakat. Berhubungan. Hikmah Zakat. Okey. Kita skip. Okey. Saya dah tahu dah awak sekarang ni berada di Ustaz. Bosok. Punah. Okey. Jadi kita perkenalan dengan Smart Study. Siapa sini dia buat Smart Study? Awak macam mana awak buat Smart Study? Menggunakan ini dia kat tangan. Okey, awak menggunakan teknologi lah, betul lagi. Menggunakan AI lah. AI ya, guna AI lah. Okey. Smart Study ni adakah orang kena smart dulu? Betul. Semua orang boleh Smart Study. Okey. Maksudnya sini PAK, PAK 21. Pembelajaran akademik apa yang ke satu lah. Maksudnya sistem learning umum. Maksudnya dulu awak contohnya awak dulu kan belajar dengan buku kan. Sekarang ni geng-geng awak ni geng apa panggil? Gen Z. Bukan Gen 2. Bukan Gen 2 kereta lah. Gen Z lah. Gen Z belajar dengan apa sekarang? Internet. Platform apa? Teknologi. Video. Okey, platform. Allah, platform TikTok kan? TikTok. Lagi. Facebook. WhatsApp.
Ni ayatnya apa kata ni sistem awak belajar ni. Awak kena fikir think. Kena fikir think. Lepas tu pair, apa ni pair? Pasangan. Share ke share? Berkongsi. Kena dibuat ni macam ke kita bina satu jalan tak rata ni kan. Ni kita buat track macam jalan sikit tak ada soalan. Jalan sikit ada soalan. Ya. Macam mana? Pernah buat? Tak buat? Tak pernah buat? Jadi awak kena lagi lah. Yang kedua awak sekarang ni banyak kebab. Macam ke teknologi tu ke apa? Buku. Rasa. Bagi digital kat biasalah. Video pendek. Dan tok lagi dah bila awak belajar sepatutnya awak kena belajar nilai. Nilai ni di mana nilai? Mujur tak ada orang jawab ni seremban lah. Okey. Tanggungjawab dan keprihatinan sosial. Tajuk ini melibatkan masyarakat masyarakat. Okey. Next. Okey, ni yang kata indaksi. Betul. Indaksi. Bagaimana? Okey, cuba baca. Macam mana? Bagi saya. Tanpa peringatan masa, kita pergi ke video yang pertama pada pagi ini ya. Tengok. Masih faham dia? Nampak tak? Dia besar.
Keduanya video tentang insurans. Tak sahab. Ada tak sahab. Ada masih. Oh, lama tak ada. 5 minit. Mula. Okey. Okey, kita dekat slide berapa ni? Okey. Bagaimana Islam membantu golongan yang memerlukan bantuan? Buat air orang. Membuat air balik orang. Lepas tu, buat air kat sana nak buat baik. Menolong. Memberi harta, Memberi harta. bagian harta Memberi Sebahagian harta. sebagian harta. pada orang-orang yang tertentu. Dalam bentuk apa? Zakat. Yang kedua bentuk apa? Berduit. Buka. Bentuk ni. Bentuk nak. Okey. Bentuk sedekah. Kamu mungkin awak betul dah jawab tu tapi tak betul lagi. Dia mudah. Lepas tu memberi ke bagi orang kata Memberi bantuan. betul. Memberi hadiah. Dia macam benda awak tu macam anak-anak betul dah. Mungkin awak tak pernah tengok tu. Okey, yang terakhir wakaf. Ada tak sini wakaf benda ke kawan-kawannya? Ada wakaf apa tu? Wakaf pagi. Okey ada. Okey. Pernah tak tengok? Pernah. Kat mana? Buku tekpak. Ustaz. Saya tak apa. Okey, jadi jenis zakat ada dua dah. Satu dan dua. Dua kan? Dua. Apa? Pertama? Zakat Zakat fitrah. Fitrah tu maksud dia apa? Nama puang biasa fitrah. ID Fitri. Bukan. Kedua, zakat. Nak perkenalan tak? Nak perkenalan tak? Ke tak nak? Ni nak panggil apa? Fitrah. Jadi zakat. Bukan, dia macam ke Minda. Betul. Kita minda. Manda aku. Aku kelas nombor 1 lah. Ya, aku kan kelas paling depan lah. Maksudnya ustaz depan tangga kan. Okey, zakat fitrah ni tak. Maksud dia apa? Mengeluarkan harta yang tertentu bagi setiap orang yang mukallaf. Dengan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak. Maksudnya zakat fitrah ni individu. Dan individu yang ada syarat mukallaf. Syarat yang keduanya ada tempoh yang ditetapkan tau. Bila kita bayar zakat fitrah? Bulan Ramadan. Mak awak, ayah awak bayar. Kau bayar? Siapa? 21 kalau awak kan. Berapa ha? Tengok waktu awak sihat pun. Okey. Kalau lain 10 yang. Awak balik berat awak tu bahaya sebab nama dia basmati ya. Basmati, mati. Kalau beras siap. Bas hidup. Beras siang. Beras siang tu beras yang tak mahal tak murah tau. Biasa-biasa. B40 memang makan lah. Beras jati, beras tempatan. Ini pagi ya. Beras yang tak mahal. Murah. Berapa Izzah murah. Cuma nama dia tu kalau jenis basmati dia mahal lah. Dia orang apa ni kaya tu. Ustaz makan kadang makan beras. Saya kalau apa so tu. Bukan. Bagi akal. Berapa yang akan Jumpa. Segundi. segundi. Susah lah sebaik. Sebaiknya dia. Kalau paling murah harga dia 30 dah. Tak, kalau rumah kita tak. 30. Rumah kita tu kalau kau mau kan. Ya. Kadang-kadang Kena bayar lah juga. kena dia nanti bayar zakat tu. Mau sebelum bulan ni. Tunjuk.
Okey. Habis itu? Ada soalan lagi? Ada. Okey, ada. Hukum zakat fitrah adalah Wajib. Dan wajib. Wajib bayar bila mampu. Bila maksudnya bila hari Ramadan tu apa? Bulan Ramadan tu awak ada duit. Kalau awak ada 10 riyal pada hari tu awak dikira wajib. Kalau tak cukup duit, maksudnya awaknya tidak wajib. Wajib di sini wajib mengikut kemampuan bukan wajib. Tapi kalau tak ada harta ke ada harta, wajib ada Dia wajib sini ketika kita ada duit. Okey. Dalil siapa nak baca? Haris. Haris, boleh? Duduk kan. Duduk. Aku berlingkungan. Baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zakatan fi sabilin Ramadan ala nas. Banyak. Soal min tamr. Atau soal min sa'id. Ala kulli kubri al-abd. Zakarin al-unsa minal muslimin. Dia banyak. Bagus. Pandai. Okey, baca maksud. Daripada Ibn Umar. Okey. Lucu sangat. Okey, apa? Maksud. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharuskan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu kantang rumah atau satu kantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan muslim. Okey. Ni apa ni? Kita lihat kadar zakat kan. Satu kantang bagdak bersamaan dengan 2.7 kilogram beras. Dan ni cara kira ni cara pembayaran zakat mengikut mazhab Syafi'i. Adapun sekarang ni awak, ayah awak yang bayar sekarang ni RM10 itu adalah bayaran zakat mengikut mazhab Maliki. Dia kan maknanya boleh bayar tak? Boleh. Kalau ni dia agak susah nak praktikal lah. Bayangkan seorang ayah awak ada berapa orang? 3 orang. Seorang anak ayah awak kena bawa 2.7 kilo beras. Tak? Kalau kereta ni faham tak? Jadi kalau 4 orang dengan ayah awak, iaitu adik awak seorang, abang awak seorang, awak 3, mak awak seorang lagi, jadi 4. Jadi ayah awak kena bawa beras dibayar ke asnaf zakat tu. Benda tak praktikal lah. Nak pula masa dalam kereta tu, tengok nak akak tu, sakok pula dekat apa? Handbrake. So yo habis beras. Masuk ada bocor lah. Macam mana? Tak bayar lah. Jadi susah lah. Okey. Jadi habis itu. Okey. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama Islam. Yang kedua hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang ketiga Mempunyai harta lebih keperluan dan minum untuk diri dan kegiatannya pada malam dan siang hari raya. Ni akan jadi syarat dia lah. Yang hidup Islam ni semua dah Islam tau. Yang kedua dia hidup pada waktu itu akhir Ramadan dan awal Syawal dan dia ada harta lah. Barulah dia diwajibkan bayar. Okey, waktu mengeluarkan zakat ni hukum dia. Hukum dia ni awak kena belajar, awak kena hafal masuk biasa. Dan bila biasa? Minggu depan. Minggu depan dah. Jadi awak kena ingat ni wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi dua dah. Wajib selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Sunat sebelum solat hari raya. Aidilfitri lah kan.
Haram selepas terbenam matahari hari raya pertama. pertama. Makruh Selepas solat hari Selepas raya. hari raya. pada 1 Syawal. Harus Sebenarnya bulan Sepanjang Ramadan. bulan Ramadan. sepanjang bulan. Okey. Ni apa ni? Berisma ilmu. Apa maksud dia? Nisab. Nisab. Odap. Odap maksudnya. How? Ya. How? Apa how? Genap. Genap ya. Tempoh setahun. Tempoh setahun hijrah. Betul. Okey. Faham lah ke? Faham. Ada orang ngantuk tu? Ada. Ada ustaz nak buat energizer. Boleh. Ha? Awak ngantuk? Sudah. Ngantuk. Okey, awak seorang angkat tangan. Okey, gerak. Oh, gerak mana? Okey. Ustaz nak buat energizer dah. Boleh. Ustaz sebut Semaidi, awak sebut best. Boleh? Ramai-ramai. Okey, naik kali. Okey. Semaidi. Best. Semaidi. Best. Semaidi. Best. Baru tak mengacu. Okey, kita tengok video yang kedua. Dia tak boleh dua tag je. Tadi macam telefon ni. Kita lagi sesa. Tak kejap. Buka orang berada kita tak. Mereka boleh tak? Orang juga kita tak. Kejap. Apa dia? Cuba buat. Buat juga buat video. Oh tak ni. Ada kereta. Tengoklah dia sebut ni. Oh, buat. Ya, betul. Ngeping. Tu dia beli dah. Siapa pernah order pemandang? Tu. Awak? Oh, mahal apa? Kita tengok video Thailand malam ni. Kita belum. Apa semua video lain ada? Apa kita Ada siapa? Hidup. Dan ada lain. kau tak ada? Mana video lain? Ha? Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, Juga kan? the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.
Okey. Kita hanya gimmick. Okey. Kita habis dah tengok video ni. Tengok video Bila? Video tadi berkaitan apa? Boleh tak seorang kupaskan seorang ayah Yang mencari rezeki, mencari rezeki mencari untuk nafkah, anaknya. untuk anaknya? mencari nafkah untuk anak. Dia banyak dia kerja ke apa? Dia berpandang. Tiga. Banyak kerja dia. Saya itu tak. Bulu. Ada yang surat kopi tu. Ha? Apa dia? Ini surat kopi. Dia dapat ditahunya anak dia tu perasan ayah dia tu menipu dia. Faham tak? You lie tu kan? Maksudnya ayah menipu saya, mengatakan kita hidup apa ni? Kita bahagia, kita cari apa ni? Ayah dia tipu. Dia kata dia kenyang. Dia ketika duduk dalam kedai. Ayah dia tipu yang ayah dia tu kerja kat pejabat. Padahal ayah dia tu kerja ni banyak kerja kat dia tu. Jadi kayaknya kehidupan dia susah. Okey, kita masuk pada zakat harta. Maksudnya tak ni, orang tu bila tak ada harta kan, dia jadi bersungguh-sungguh bekerja gitu. Lalu awak ni, awak kena ni lah, pasal niat supaya pasal niat kata belajar tu bersungguh-sungguh. Belajarlah kemahiran apa pun supaya awak boleh guna untuk awak Bagaimana ayah? membuat mak ayah awak bangga dengan awak kan. Jangan sia-siakan peluang duduk dekat semedi kan. Belajar sungguh, skor setiap subjek supaya apa? Supaya mak ayah bangga. Supaya mak ayah awak bangga. Dan awak di sini ni kena jaga solat. Tapi Ustaz apa ni? Ustaz rasa awak semua ni jaga solat lah. Ya. Alhamdulillah sini jadi suatu madrasah untuk awak tu. Jaga agama awak, jaga solat awak dah. Jadi mustahil kot awak tinggal solat dah. Boleh cari betul. Okey, zakat harta ni. Dia masuk zakat harta ni. Zakat harta ni ada 5. Yang pertama, Tanaman dan buah-buahan. yang kedua, Hewan dan ketiga, pria dan bertawak. yang keempat, Perniagaan. yang kelima, Garing dan ringkas. ringkas dah. Okey. Dalilnya maksudnya lah Ustaz ringkas kan. Ambillah sebahagian zakat daripada harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Mereka ni balik kepada siapa? Kita Kita ke? Orang musuh. Daripada harta kan. Dan harta mereka menjadikan sedekah. Harta sedekah tu daripada harta, supaya dengannya engkau membersihkan mereka. Maksudnya mereka tu harta kan. Sebab sini engkau membersihkan. Takkan engkau ni kat sini tau. Itulah. Maksudnya setiap harta ni tau, dia macam ke Allah Ta'ala ni bagi suatu pecahan untuk orang lain. Contoh dari tanaman hok kita tanam, contoh padi kan. Sawah padi ni bila menuai, petani padi ni, pesawat padi ni kena bayar zakat. Zakat. Maksudnya zakat dia pula adalah persen-persen dia. Nak royak kau. Setiap harta ni harta ni. Ni hasil tuaian haiwan inakan ni. Bila awak ada banyak haiwan dah, lebih berapa ekor? 40 ekor kan, ada kambing. Awak kena bayar. Ada bahagian orang miskin ada ni. Emas, perak awak ada tu. Ada juga bahagian orang miskin tepi rumah awak tu, hak dia. Dalam perniagaan, contoh duit awak kaya dah, ada lebih banyak, ada juga bahagian orang miskin. Maksudnya zakat ni bahagian orang miskin. Macam mana ni? Siapa buat ni? Tak tahu lah.
Okey, galian ni contohnya ni lah. Nanti kita belajar lagi. Okey. Syarat wajib mengeluarkan zakat harta yang pertama Islam. Yang kedua Haul. yang ketiga Cukup nisab. cukup nisab. Yang keempat Sempurna milik. yang kelima Merdeka. Bukan Islam ni orang Islam wajib lah bayar zakat bila dia mampu dan dia ada banyak harta. Harta tadi ada 5 tu, dia dalam banyak lah. Dia ada banyak harta. Cukup haul ni, cukup tahun, nisab ni cukup nilai dia. Sempurna milik ni maknanya hak dia lah, bukan hak orang lain kan. Okey. Okey, seterusnya zakat tanaman dan buah Okey. Maksud zakat tanaman ni, tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi. Contohnya beras. beras, padi kan. Gandum, barley dan jagung. Okey, jagung kan. Buah-buahan seperti kurma, anggur kering. Anggur kering ni ke apa? Kismis. Sebab apa kismis masuk, kismis dan kurma ni masuk dalam zakat tanaman? Kenapa? Sebab itu apa? Bukan. Jawapannya salah. Lagi menyalahkan. Sebab itu anak. Sebab dia ni adalah makanan asasi. Okey, awak boleh jawab sebab awak ingat kurma ni makanan samping awak. Betul tak? Di Malaysia ni betul lah. Makanan sampingan. Makanan hari, makanan sunnah dia. Tapi di tanah Arab, kurma ni ibarat asasi, ibarat nasi lah. Tapi zaman Rasulullah dulu, Rasulullah makan kurma kan. Kurma je sehari-hari kan. Ketika tak ada makanan di rumah Rasulullah, Rasulullah makan gandum. Tetapi bila tak ada makanan kat rumah, ada sebiji kurma, Rasulullah makan kurma. Kita boleh tak makan kurma? Saja sehari. Boleh tak? Boleh tak? Pagi boleh tak? Boleh. Boleh ya? Awak nama Akib. Akib boleh? Makan kurma saja ke rumah boleh? Tak boleh tak? Mesti nak makan nasi tak? Tengok muka awak tu. Awak tu awak ni suka nasi. Okey, nisabnya 5 ke apa ni? 5 Ausuk bersamaan dengan 360 ganta Malaysia, iaitu 1,300 kilogram. Jadi kalau awak ada 1,000 kilogram, 1,000 kilogram ni maksudnya 1,000 kilogram ni maksudnya apa? Bersamaan dengan berat dia bersamaan dengan 1,000. Awak ni tu, awak tak pernah dengar 1,000 kilogram. Tak, 1,000 kilogram. Satu katan. Sama dengan Tan. 1 tan. Boleh? Boleh tak? Satu cukup mana tak? Satu cubuk ni dia kecil lagi daripada kaki. Ustaz nanti Ustaz cari dulu ya. Dia jawab tak nak. Awak terlalu advance. Okey. Kodar zakat pula 10% daripada tanaman. Menggunakan air hujan ataupun bergantung kepada aliran air sungai serta parit dan tidak melibatkan kos yang banyak. 5% pula bagi tanaman yang menggunakan jentera, tenaga manusia serta memerlukan kos yang tinggi. Macam ke padi 5%. Sebab Air sungai. Itu mesin. sebab pakai mesin. Maksudnya Islam ni bila penanaman padi tu dia perlu banyak kos. Banyak kos, banyak apa ni kos ada? Kos nak beli minyak untuk jentera ni, tenaga manusia dia nak bayar upah. Dan maknanya dia perlukan kos. Tu maknanya Islam tak ada nak suruh petani pesawah ni dia tak ada ambil banyak zakat daripada petani hak banyak guna modal apa ada. Kan?
Ada pun 10% ni bila tanaman dia tu dia guna semula jadi. Contoh aliran air sungai dah. Parit, macam kekos dia tu kecil ya. Modal yang kecil kan. Alright. Zakat haiwan pula. Penakan ni kan. Awak pelihara 40 ekor kambing. Baru kena zakat ni. Kadar zakat 1 ekor kambing atau biri-biri. Maksudnya seekor tu kena bayar zakat. Maksudnya kena bagi ke orang lain. Kena bagi ke orang lain kan. Lembu pula, kalau ada lebih dari 30, awak kena korbankan 1 ekor lembu jantan. Adapun unta, setiap 5 ekor awak kena 1 ekor biri-biri kan. Maksudnya unta ni lain. Unta ni kita kena bayar dengan biri-biri kan. Biri-biri lagu. Apa dia? Mana ya? Apa dia? Okey, ya. Boleh balik soalan dia? Pintu labu. Oh, Ustaz tahu lah. Okey. Nanti Ustaz jawab dari kelas lain pula dah. Okey. Ya. Okey, lepas tu kita kena tahu umur binatang yang dizakatkan dah. Maksudnya kalau kambing kena cukup 2 tahun. Kalau biri-biri kena cukup setahun. Adapun lembu dan kerbau ni kena setahun. Dan unta ni untuk biri-biri dah. Bila dia ada 5 unta, maksudnya dia kena bayar zakat 1 ekor biri-biri dan umur dia 1 tahun kan. Dan syarat wajib zakat ni, yang pertama dipelihara di padang terbuka kan. Kalau kandang tak tinggi. Yang kedua, binatang ternakan bukan digunakan untuk bekerja seperti membajak, memikul barang, mengepam air dan sebagainya. Kerbau lah, sampai dulu dah kerbau. Jadi binatang ni tak ada hak kerja dah. Sebab tak teknologi. Sebab teknologi meluas. Tak ada nampak lembu atas JNT tak ada dah. Okey, zakat emas pula. Zakat emas ni dah. Dia kita nisab dia adalah 20 miskon dan iaitu kita ada simpanan emas 85 gram. Sekilo berapa gram? 1000 gram. 1000 gram. Berapa ya? Emas sekilo. Tak biasa beli? Tak biasa beli? Tak ada binti? Segreng 500. Segreng 500. Jadi kalau 1000 gram 500 500,000 sekilo. Tak biasa beli? Tak biasa. Maksudnya kalau awak ada 83 gram, cukup boleh tak bayar zakat? Tak salah. Bayar pun tak jadi zakat, jadi sedekah. Lepas tu keadaan ni dah 80 gram ni awak kena kira lebih pada setahun. Kalau ada 85 tapi awak baru ada 5 bulan, tak kena bayar zakat kan. Kalau perak pula ni 595 gram. Mata wang pula 85 gram emas. 85 gram emas ni berapa? Berapa ringgit? Berapa riyal? 20 kalau tak ada 500. 85 darab 500 ringgit. Berapa? 80 darab 5 40 berapa?
40,000. Dan 5 tu mungkin 45,000. Kurang lebih lah 45,000. Contoh dalam bank ada 45,000. Duit tu tak gerak ataupun duit tu tak digunakan selama setahun. Barulah kena bayar zakat sebanyak 2.5 dah. Ni nanti awak kena kira lah nanti. Okey, ni awak kata info tambahan zakat emas perhiasan. Wajib maksudnya ada emas ni disimpan, ada emas dipakai Kalau tadi zakat tu disimpan kalau atas ni disimpan disimpan, tak guna, tak pakai. Kalau yang pakai pula wajib zakat emas perhiasan yang melebihi kadar urus, yakni tidak termasuk batu permata atau seumpamanya dan cukup haul. Kadar uruf berbeza mengikut negeri. Emas yang tidak dipakai kerana disimpan, rosak atau lama wajib zakat apabila cukup nisab dan haul. Okey, kalau atas ni wajib zakat juga yang melebihi kadar uruf. Maknanya mengikut fatwa negeri masing-masing lah. Maknanya di Malaysia ni Ustaz pastilah berapa untuk emas yang dipakai. Dia berbeza mengikut negeri dan tempat. Wallahu a'lam. Ustaz tak pakai emas kan? Okey. Dan ni firman Allah dah. Maksudnya orang yang menyimpan emas, maksudnya inilah dalil kepada dan sekali kepada ni. Orang kata apa? Perintah Allah Ta'ala untuk orang yang terutama zakat emas. Maksudnya ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka tentang azab yang pedih. Jika dia tidak buat bayar zakat. Macam ni? Ini dulu ada. Mana ni? Ni zakat perniagaan ni. Okey. Okey, ada sikit lagi dah. Okey, zakat perniagaan ni. Zakat perniagaan ni maksudnya zakat untuk yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Nisabnya 85 gram emas. Maksudnya duit yang tadi duit macam ini nego. Ada duit tu 40,000 tu tak gerak. Cukup dah 40,000. Kalau tak cukup, biasa tak cukup. Kalau cukup, kalau awak ada duit 40,000, awak guna sama duit tu. Bulan ni ambil 10,000 jadi 30. Bukan. Awak ada 40,000, lepas tu awak guna sama untuk perbelanjaan awak dah. Jadi 40 tu kurang jadi 30. Lepas tu masa gaji naik pula 40. Dia macam ke dia tak, dia diguna sama. Dia berubah dan dia diguna lah. Kalau diguna tu tak kira bayar zakat Okey. Ni syarat dia ni. Syarat wajib zakat perniagaan ni, yang pertama niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Harta yang halal, harta yang boleh menjadi pendapatan. Sumber harta adalah melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli atau sewa. Yang kelima, harta tersebut bukan untuk kegunaan peribadi. Okey. Zakat galian berat. Maksudnya apa maksudnya? Emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan mineral. Maksud rikas ni harta yang tertanam dalam tanah. Dia kira dia nisab dia 85 gram emas.
nilai dia kan. Nilai dia macam ke 40,000 nilai dia, maka dia kenakan zakat kan. Qadar zakat ni maknanya peratusan lah. Berapa hak perlu orang tu bayar daripada maksudnya kalau dia jual tu dia kena potong zakat 2.5% kan. Macam kalau bahan yang tertanam, contoh tu apa biji timah dia tak? Dia kali-kali biji timah tu dia berharga 85 gram emas. Senilai sama 40,000. Jadi perlu bayar zakat sebanyak 2.5%. Itulah. Okey. Bagi zakat galia dan rikas tidak disyaratkan cukup haul kerana zakat wajib dikeluarkan selepas diperoleh. Maksudnya bila dia cari gali tu dia jumpa dulu tak? Harta tu maknanya kena wajib bayar masa tu juga. Jangan tunggu setahun. Okey, kita buka video yang terakhir ni. Video terakhir ni Tak tengok video tak gambar dia. Video terakhir ni nanti kita tengok ada 3 video lah ni. Okey. Video tu tak. Tu hak lepas tu. Juga. Tak lagi. Kau ni. Apa spek? Gelap mana? Does anyone know what the speech are for?
Kita dengar. Boleh. Boleh. Sekolah tak? Sekian. Atas. Kau ada kan? Video pun. Tak apa lah yang tengah mana. Kamu tak tutup pun dah. Kenapa? Jelek lah. Oh. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tak tahu, siapa yang tahu? Yang dia lah. Saf, Saf, apa pula anda buat? Tanpa ada satu kan? Tak boleh tahu. Sikit. Jika anda ada kawan yang susah samakan tumin dia garis Saf, apa pula anda buat? Tanpa ada satu kali dan suruh samakan tumin dia. Sudahkah anda belajar? Saya komen. Jika anda ada kawan yang susah samakan tumin dia garis Saf, apa pula anda buat? Tanpa ada satu kali dan suruh samakan tumin dia. Sudahkah anda belajar? Saya komen. Okey. Saja ni video ni nak suruh awak, nak suruh awak juga. Nak suruh awak jawab ni, awak jawab. Awak jawab ni. Ni awak jawab ni. Nah, boleh. Belajar tak daripada video ni? Ya. Dia pasal apa? Buat baik dapat baik. Buat baik pada orang. Buat baik kepada baik, buat baik kepada tak baik. Awak tadi hotline. Baik. Kakak dia dah siapa bawa budak kecil. Doktor Doktor masih kecil. Jadi dia buat baik bila dia besar. Maksudnya dia membalas jasa dah. Ha. Gitu lah. Allah, okey. Jom kita buat main bet now. Okey, kita skip lah. Kita ni jawab soalan kan. Kita bagi masa 5 minit untuk awak menjawab quiz. Kalau Ustaz sediakan ni, nak tahu awak faham tak Ustaz yang mengajar pada malam ni? Pada pagi ni. Kita sasul. Okey. 5 minit Ada lebih lah. Apa dia? Ya. Siapa
siapa dapat markah tinggi Ustaz bagi hadiah. Okay, 5 minit. Okey, boleh hantar. Ini nama. Ini nama. Saya tak ketik. Ya. Ini baru kita kosong ni. Ya. Oh, ini awak. Okey, nampaknya semua betul. Ya, alhamdulillah awak dapat memahami semua Ustaz ajar pada pagi ni. Tak? Okey. Lepas ni masa ke apa? Masa jaga. Sejaga. Okey. Cuma satu Ustaz nak pesan. Tajuk ni akan masuk biasa. Jadi awak kena study banyak deh. Jangan main-main. Tak lama dia nak biasa ni. Waalaikumsalam. Okey, pelajar apa paling mana betul sekali jatuh kepada Faris. Ni hadiah awak. Ya. Susah je. Okey.
Itu saja untuk kelas kali ini. Ustaz doakan awak makin jaya, boleh jawab answer, boleh dapat makan ini. Dan ada apa-apa boleh jumpa Ustaz di bilik guru dah. Itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.